Jangan ingat yang pakai BMW 530e ni seorang yang pendiam. Dan jangan percaya dengan muka innocent diorang ni. Diorang ni sebenarnya driver yang nakal. Jom aku explain kenapa ramai orang minat 530e. 530e sebenarnya keluarga 5 Series G30. Dekat Malaysia, kereta ni launch pada Januari 2018. Waktu tu jadi topik hangat. Sebab apa? Dicampurkan sedan eksekutif dan plug-in hybrid. Setup dia simple tapi memang padu. Enjin datang dengan 2.0 turbo 4 silinder dicampurkan dengan electric motor. Combine output sekitar 252 horsepower dengan 420 Nm of torque. Tinggi ni. 530e ni perangai dia sama macam orang yang pakai suit tapi lengan dia penuh dengan tattoo. Dia tak bising tapi bila dia gerak orang tahu dia bukan biasa-biasa. Setuju ke tak owner-owner 530e? Pada tahun 2021 BMW perkenalkan LCI version. Dalam bahasa lain dia adalah facelift. Powertrain masih sama, dia kekalkan 2.0 turbo dengan motor elektrik. Output pun masih sama, 250 horsepower dan 420 Nm of torque. Dia punya formula pun masih lagi sama, konsepnya classy tapi laju bila perlu. Ngam tak? Ramai sebenarnya yang salah faham dengan 530e ni. Sebenarnya kereta ni bukanlah full EV. Kereta ni masih lagi ada engine, gearbox, hybrid system dan juga bateri high voltage. Dan maintenance dia bukanlah murah gila dan bukan juga nanti rosak baru fikir. Ini kena hadam. Kereta ni ajar kita satu benda yang penting. Kaya tak semestinya laju. Kadang yang paling senyap itulah yang paling laju. Komitmen pun laju juga. Tak gitu. Kalau korang suka konten macam ni, korang boleh follow dan komen dekat bawah. Dan aku akan bedahkan 330e versus 530e yang mana sebenarnya paling sesuai untuk hidup dalam traffic jam dekat KL ni. Korang komen part 2 dekat bawah. Okay?